Sekarang dah bagi soalan pedas-pedas banyak melodi sekarang Kita nak kena tukar juga kan. Tak tahu Tuan Fadil. Budin. Okay. So cerita macam ni, saya dah puas jadi muda, saya dah puas sosial. Saya dulu pergi party, this is me. Saya waktu umur saya 17 tahun saya dah buat modeling. Saya masuk Mr. Malaysia, Mr. Personality URS. Saya buat model, saya banyak kayak buat model sebelum ni. Wow. Dulu model-model diorang tak perlukan suara, so diorang tak tahu suara saya macam mana. So dalam masa 10 minit aku jadilah lelaki Melayu terakhir. Kan? So saya dah puas sosial. Saya dah menikmati dunia tu. Jadi bila saya dah kahwin, saya buang member saya, we start new life. Waktu new life pun saya mungkin ada nakal dan saya rasa ending tu dah habis. So saya rasa okay, saya perlu jadi orang yang baik. Direction saya dia macam ni, bila you rasa perempuan tu control you, perempuan tu ambil kesempatan dengan you, tak ikhlas dengan you isteri terutamanya, suka curi duit you ke, ambil kesempatan kat you ke. Tapi bila you dah rasa this is true woman yang jaga you sampai ke mati, dia tak akan hilang you, dia akan jaga. Isteri I terlalu baik. Apa I boleh cakap, isteri I terlalu perfect, terlalu baik. Dia tak ada kelemahan. Dia memang, dan I memang direla untuk dikontrol sebab I know my weakness. So dalam kehidupan, you jangan merasakan you suami, you ego, you king. Once you rasa you king, you will kill you. Sebab tapi dia tengok partner juga. Kalau partner macam isteri you bijak, isteri you sayang you, isteri you care dengan you, isteri you tak mencuri, you kena jaga you, why? Kenapa you tak bagi peluang untuk dia? Tapi dah melalui fasa-fasa lah. Macam contoh, I dah letak duit kat dia 5 juta cash, tak curi, okay. I bagi duit kat my mum, nenek I dia tak cerewet, okay. Dia bukan orang macam tu. So I lepaskan, I bagi try. Lelaki problem dia baru kahwin 5 bulan dah serah segala-galanya, matilah nak. Nanti perempuan pijak. Perempuan ni pun kaki pijak juga dik. Bila you dah bagi dia pijak kita. Perempuan kau bagi muka dia pijak kau. Tapi alhamdulillah lah, fasa perkahwinan saya hampir 20 tahun. Dia adalah wanita sempurna untuk saya dan saya rasa saya takkan jumpa perempuan macam tu.